Okay, hai. Assalamualaikum korang. Aku ada satu benda ni kan nak tunjuk kat korang. Tadi aku pergi Pasaraya Super Saver beli benda ni guys. Tripod phone bracket. Aku suggest sangat untuk korang beli tripod ni. Memang best. Dulu aku pernah beli satu. Lepas tu aku bagi kat wife aku pakai. Lepas tu hari tu aku cari-cari tak ada tau. Dekat Pasaraya tu tau. Lepas tu tadi aku pergi ada stok banyak kan. Harga dia RM5.99. Kau boleh tengok harga dia. Memang best tripod ni. Aku beli sampai 2 sekali weh. Aku tunjuk kat korang apa yang bestnya tripod ni. So dekat dalam kotak dia ni. Sekejap. Sebelum tu korang tengok dulu jenama ni. Kalau korang nak beli ni pergi Pasaraya Super Saver. Korang boleh search je dekat Google cawangan-cawangan dia. Tadi aku pergi dekat dengan Puncak Alam tu, dekat Kofil, Bandar Kofil. Kalau daripada Puncak Alam korang belok ke kanan. Nanti ada belah kiri korang boleh nampak Pasaraya tu memang besar kat tepi tu. Okey. Dia dekat PKNS pun ada juga. Pasaraya Super Saver. Ni, kotak dia macam ni. Dia ada merah macam ni. Untuk telefon. Ni untuk korang nak vlogging lah kan. So korang dapat kaki tripod kecil ni sangat-sangat berguna. Tapi dia tak adalah macam high quality sangat. Dia macam plastik bodoh je. Lepas tu yang aku suka ni kan. Nampak? Dia ada ni. Lepas tu kan aku pernah kan aku beritahu korang aku tak suka yang jenis clip macam ni kan. Tapi yang ni lain guys. Dia punya clip dia ni smooth je. Dia macam tak rosakkan phone korang lah. Kalau korang letak phone kan. Contoh kan. Korang letak phone. Macam ni. Dia punya grip tu. Grip ada warna hijau ni kat tepi ni kan. Sekejap aku buka sekejap. Ni. Warna hijau kat tepi ni. Dia smooth lah. Dia macam lembut. Dia tak macam clip phone lain yang jenis ketat. Yang tu boleh rosakkan phone korang kan. Lepas tu apa yang bestnya benda ni. Ni korang boleh letak menegak tau phone korang. Ni. Korang boleh letak menegak kan. Lepas tu kalau korang nak melintang, korang just pusing je. Pusing je. Kita tak payah nak adjust ke belakang ke apa benda ke. Nampak? Smooth guys. Memang yang ni tripod phone ni memang aku suggest lah untuk korang kalau korang nak beli. Kalau dekat rumah korang tak ada Pasaraya Saver, korang boleh tekan je link dekat bawah. Nanti aku letak. Dekat Shopee pun ada jual. Macam ini aku beli RM5.99 kan. Dekat Shopee aku rasa bawah RM10 tu. RM8 lebih ke macam tu lah. Bawah RM10 lah. Lepas tu kan, nampak ni. Contoh, kita dah pasang kaki tripod ni. Macam ni kan. Lepas tu kalau korang nak buat macam ni melintang. Sekejap tau. Lepas. Kalau korang nak melintang kan. Nampak dia boleh bend. Macam tu. Depan belakang. Sekejap macam tu. Memang best. Okay. Lepas tu yang paling best ni dia boleh ni lah. Dia boleh buat macam ini. Macam ini. Senang. Korang nak buat melintang. Buat macam ni. Korang nak menegak macam ni. So. Sekejap. So siapa nak dapatkan ni. Nanti aku letak link lah kat bawah. Aku saja benda ni elok tau sebenarnya. Aku beli dua sebab apa? Aku nak letak dalam kereta aku satu. So yang ni aku akan tanggal. Lepas tu yang ni simpan. Ini baru dalam kereta. Senang guys. Okay. So rasanya tak ada apa dah. Vlog untuk hari ni. Itu je. Kejap-kejap promote barang. Kejap-kejap promote barang. Sebab barang ni best. Benda ni best. Berguna guys. Dia ada macam-macam jenis lagi lah. Ada yang jenis bracket. Untuk letak phone dekat kepala seat kereta tu kan. Belakang seat kereta tu. Tadi aku tak belilah yang tu sebab aku suka yang ni.
Aku suka benda ni. Suka benda ni. Okay. So, pada siapa yang nak dapatkan, dah berapa kali ulang dah ni. Okay. Kita ambil thumbnail. Alright guys. So, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye.